Kumpulan KRU berkongsi momen menyentuh hati yang berlaku semasa konsert mereka di Stadium National Hockey Bukit Jalil pada Sabtu lepas. Menurut laporan gempak, Datuk Norman Abdul Halim, Ketua Kumpulan, tidak dapat menahan sebab apabila adiknya Adri menyebut tentang ayah mereka ketika persembahan sedang berlangsung. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita doakan agar dipermudahkan urusan bapa kepada 3 ahli kumpulan KRU. Norman menjelaskan, ayah mereka, Abdul Halim Kamal, 84 tahun, telah dimasukkan ke hospital 3 minggu lalu akibat jangkitan bakteria pada hati. Apa yang membuatkan saya sebab dan sedih apabila Adri menyebut mengenai bapa kami. Lebih kurang 3 minggu yang lalu, ayah kami berada dalam keadaan kritikal sehingga perlu dimasukkan ke hospital. Ketika kami buat persediaan untuk konsert pun otak saya serabut, apatah lagi 2 beradik saya yang lain. Hari-hari ulang-alik ke hospital sambil buat latihan untuk konsert, katanya kepada portal berita itu. Norman mendedahkan perkara tersebut selepas persembahan Gen KRU. The finale berlangsung di Stadium National Hockey Bukit Jalil pada Sabtu. Beliau turut berkongsi rasa sedih mereka mengenangkan hasrat ayah yang mahu melihat kesemua mereka mengadakan konsert tetapi tidak kesampaian disebabkan faktor kesihatan. Namun, Norman menyatakan rasa syukur kerana keadaan ayah mereka kini semakin pulih. Sementara itu, penganjur konsert Iman Tang memohon agar orang ramai mendoakan kesihatan ayah semua ahli KRU. Mungkin apa yang dikongsikan Norman sedikit peribadi, tapi saya minta agar kita semua mendoakan kesihatan bapa mereka semua, ujarnya.